8 November 2014, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz menjadi tokoh pertama menerima anugerah Fellow Kehormat Aberystwyth University. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan mencipta sejarah menjadi individu pertama dianugerahkan dengan anugerah Fellow Kehormat Aberystwyth University menerusi majlis di luar United Kingdom. Anugerah tersebut dipersembahkan kepada baginda dalam satu majlis convocation diraja di Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. Lazimnya sejak universiti tersebut ditubuhkan pada tahun 1872, anugerah tersebut disampaikan dalam majlis yang diadakan di United Kingdom. Pemilihan baginda yang juga alumni Aberystwyth University dibuat kerana mengambil kira sumbangan dan kebolehan baginda dalam pelbagai lapangan. Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz menamatkan pengajian ijazah sarjana muda perundangan daripada universiti berkenaan pada tahun 1970.